Untuk pedometer, dia pakai jenis digital LCD. Dia punya display macam biasalah. Ada speedometer, RPM, fuel gauge, temperature, ada time dan juga odometer. Lepas tu ada beberapa indikator yang lain lah kat atas ni. Dia punya button belah kanan ni, dan button ni macam touchscreen tau. Dia tak timbul. Lepas tu, kalau contohlah kita tekan button set ni, dia akan ubah dekat bahagian bawah ni lah. Tadi odometer, sekarang dia tukar kepada trip. Kalau kita tekan lagi sekali, dia back to odometer lah. Kalau kita tekan dah hold lama-lama button set ni, dia akan tukar speed unit kepada mph. Nampak tu? Miles per hour. Tapi kat Malaysia selalunya kita akan pakai kmh. So kita tukar balik lah. Okay, tekan dah hold lama-lama button set ni. Okay, dia tukar balik kepada kmh. Untuk button select ni pula, kalau kita tekan sekali, dia tak ada apa. Okay, kalau kita tekan dah hold lama-lama, untuk apa nak set apa punya jam, dia akan blinking. So contohlah kita nak set pukul 9.30, pendekkanlah value dia tu satu persatu. Okay, pukul 9, apa nak pergi ke kanan, tekan select. Lepas tu tekan lah satu persatu. Dan yang bestnya sebab dia ada button bawah ni. So contohlah kalau hampa terlepas kan, hampa terlebih, okay, hampa boleh turun ke bawah balik. Lepas tu nak set, hampa tekan je button select ni sekali, dia dah save. Macam setengah motor, dia cuma ada satu button je. So bila hampa tekan tu, kalau hampa terlepas, hampa nak kena ulang balik. So yang tu memang makan masa lah, memang lambat lah. Tapi yang ni lebih jimat masa.